contoh perkiraan rod yang melibatkan salah seorang daripada suami isteri dan tidak dapat dibahagikan kepada angka bulat. Jadi kes ini melibatkan pertama zaujah lah. Zaujah ialah suami dan bahagiannya 1/2. Seterusnya jaddatun bahagiannya 1/6. Kemudian akhun li umin, saudara lelaki atau adik-beradik lelaki seibu, bahagiannya 1/6. Jadi bahagian pengiraannya asal masalah ialah 2. 2 ni ialah asal masalah, dan masalah sebelah sini ni dipanggil masalah zaujah. Kita panggil masalah suami lah, yang melibatkan suami ni. Pengiraan yang pertama masalah suami. Jadi asal masalahnya ialah 2. Dan di sini berlaku rod. Apabila berlaku rod, ahli fardu yang lain selain mendapat fardu masing-masing, juga mereka mendapat rod. Maka baki selepas ditolak fardu zaujah, fardu suami, maka itulah bahagian bagi ahli rod lah. Jadi ahli rod iaitu jaddatun dengan akhun ni, kedua-duanya berkongsi pada 1/2. 1/2. Jadi kalau kita tengok nisbah kedua jadi, maka kita akan dapati masing-masing 1/1 lah. Jaddatun 1 dan akhun pun 1, jadi 1/1. Jadi baki ni, baki pusaka selepas tolak fardu zauj tinggal 1/2. 1/2 bahagi 2 tak boleh. Maksudnya kan 2 orang kan, dan nisbah 1/1. 1 tambah 1 sama dengan 2 lah. Jadi bermakna 1 ni mau bagi 2 tak dapat, maka kita akan terus saya dapat, maka di sini kita tulis 1 lah. Di sini kita pergi masalah kedua, iaitu masalah rod. Jadi masalah rod ni jaddatun dapat 1 sebab dia 1 nisbah 1 kan. Jadi akhun pun dapat 1 juga. Kemudian kita akan tambah 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 inilah yang kita akan darab dengan asal masalah zaujah ni. Jadi 2 darab dengan 2 sama dengan 4. Maka inilah asal masalah al-jamiah sebelum sekali, himpunan 2. Jadi bahagiannya macam mana pula? Bahagiannya yang ada bahagian di masalah rod, kita darabkan dia punya bahagian dengan baki, iaitu 1. 1 darab 1 dapat 1. 1 darab 1 darab 1 juga. Dan di sini pula yang ada bahagian di masalah zauj, kita darabkan dengan masalah rod. Di mana 1 darab dengan 2 sama dengan 2. Jadi ini jumlah keseluruhan tashih masahat bil masalah. Di masalah akhir simpulan masalah, zaujah dapat 2/3, 2/4. Jaddatun dapat 1/4 dan akhun li umin dapat 1/4 juga. Wallahu a'lam.